belajar apa pun, tak kisahlah SPM ke, degree ke, diploma ke, disiplin. Jadi macam mana nak make sure disiplin tu ataupun motivasi tu ada bila kita nak bekerja dan juga belajar. Okey, Pak, terima kasih. Tapi panjangkan soalan tadi ya. Sebelum pelajar-pelajar ni menurut pengalaman kita, sebelum pelajar-pelajar ni mula untuk masuk untuk belajar, dia punya persoalan adalah, bolehkah saya belajar? Susah benda ni, umur saya dah 30-40. Benda program pembelajaran ni untuk budak-budak muda. Tapi classmate semua pula. muda kan. So, tapi apa yang dia orang tak faham adalah pengalaman kerja ni bagi dia, contoh saya selalu bagi tahu kita you nak lari 100 meter, you akan mula daripada 70 meter sebab 70% tu dah ada pengalaman kerja. Betul. Melainkan pelajar-pelajar lepasan di mana dia kena mula daripada kosong untuk lari 100 meter. Yang kita sebagai golongan pekerja, kita akan mula daripada 70 meter sebab kita dah ada pengalaman kerja. Proses ini memudahkan. Persoalan dia sekarang sama ada keyakinan tu yang penting. Biasanya kita tengok cabaran kita dalam untuk golongan kerja untuk sambung belajar adalah keyakinan. Sebelum even bermula, dia macam tak yakin. Dah takut dah. Dah takut. Padahal dia tak tahu aset penting yang ada bersama dia adalah pengalaman kerja. Banyak membantu dalam pembelajaran dia.